Siapa dapat panggilan haji tapi rumahnya tak ada aircon, elok pasang sebiji kat bilik tidur. Tahu tak kenapa? Alkisahnya, saya pernah pergi ziarah ke Hospital Tabung Haji di Mina, Mekah. Tiba-tiba ada satu cerita yang sangat menarik perhatian saya. Seorang pakcik yang sakit terbaring di atas katil, tiba-tiba bagi tips yang sangat rare tapi sangat berguna. Kata pakcik tu, saya jatuh sakit sebab aircon hotel sangat sejuk. Kat kampung tidur mana pakai aircon. Tiba-tiba datang haji, 24 jam kena aircon. Badan terus jadi lemah. Saya pun pelik lah. Serius lah pakcik. Pakcik tu sambung memberi nasihat. Serius. Tak ada dalam kursus haji yang cakap pasal aircon hotel ni sejuk beku. Semua orang cakap Mekah panas, kena sabar, panas. Tapi tak ada pula cerita pasal kesejukan aircon ni yang melampau-lampau membuatkan badan jadi lemah. Kalau pakcik tahu aircon hotel ni sejuk macam ni, dah lama pakcik suruh menantu pakcik pasang aircon sebiji dekat rumah siang dan malam. Jadi, pakcik ni bagi nasihat berguna lah. Yang ni kalau nak pergi haji, eloklah mula latih diri tidur dalam aircon kat rumah. Pasanglah aircon tu 24 jam. Latih awal-awal, baru steady, pergi haji. Saya rasa macam, betul juga. Rumah saya kat Malaysia memang pasang aircon. Semua bilik anak-anak pun ada aircon. Jadi saya steady je tidur dalam aircon, tak ada masalah langsung. Bila sampai kat hotel Mekah tu, saya orang pertama masuk bilik. Orang muda. Terus pilih katil yang paling dekat dengan view cantik apa semua. Jauh sikit pada aircon lah. Rasa macam VIP. Tapi bila semua orang tua dah masuk bilik, ada yang terpaksa tidur betul-betul menghadap aircon. Kesian tengok pakcik tu menggigil. Ada yang demam. Jadi saya ajak pakcik tu tukar tempat tidur. Itu je lah yang mampu saya bantu. Pakcik tu pun ucapkan terima kasih. Sepanjang musim haji, saya dapat tidur dengan selesa di tempat paling sejuk. Dan Alhamdulillah, saya sihat walafiat. Sepanjang musim haji, tak demam, tak batuk, semua tak ada. Sampai Malaysia pun 2-3 tahun lepas tu pun, saya masih lagi sihat. Alhamdulillah, Allah bagi sihat. Jadi kalau lepas ni kita dengar ayah kita ke pak mertua kita ke nak pergi haji, saya cadang pasanglah aircon kat rumah mertua tu. Cakap kat pak mertua, boleh niat berlatih haji pak, aircon hotel Mekah tu sejuk beku. Silap-silap tak boleh berzikir sebab air bertukar menjadi air batu. Ada orang tanya saya, tak ada switch tutup ke? Saya punya bilik tak ada. Dia pakai centralized. Satu hotel tu, dia satu switch je. Semua kena on. Dan kat bilik saya tu, diorang dah tutup dah lubang-lubang aircon tu dengan kain, dengan kertas. Tapi masih sejuk lagi, bayangkan. Dan ada pula bilik yang boleh tutup, boleh adjust. Tapi masalahnya kita duduk dalam dom tu, ataupun dalam bilik hotel tu, bukan seorang. Kita duduk berempat, berenam, bersembilan pun ada. Jadi bukan semua orang setuju tutup. Dan yang menjadi masalahnya bila kita pergi luar hotel, panas melampau, masuk sejuk. Dekat masjid pula sejuk juga. Kalau dekat tempat sa'i tu, sejuk boleh menggigil kaki pun rasa beku lah. Jadi sejuk ni satu ujian jugalah untuk orang yang tak tahan, sampai mulut pun boleh pecah-pecah. Jadi itulah pesanan yang mungkin jarang didengar dalam kursus tabung haji atau kursus haji ke umrah ke. Jadi berlatihlah tidur dalam aircon. Sebab saya tengok ada satu kawan saya tu, macam ustaz lah, dia punya ilmu dia banyak. Tapi waktu musim haji tu dia terdampar, sakit, tak boleh. Nak pergi melontar pun tak boleh. Terpaksa kirim batu kat orang untuk melontar. Jadi dia sedih lah, sangat sedih. Dia kata dia memang tak pernah tidur dalam aircon. Sekali dah kena 2-3 minggu dalam aircon ni, memang badan dia jadi tak stabil. So tu je lah saya punya nasihat. Semoga kita semua dapat menunaikan haji dengan selesa, sempurna, insya-Allah. Woha.